Betul. Buat masa hari ini, setakat ini yang saya boleh berkongsi maklumat lah. Hari ini adalah merupakan sebutan kes untuk satu permohonan oleh pihak plaintiff oleh pihak penduduk kampung Sungai Baru, di mana kami memohon supaya notis pengosongan premis yang sepatutnya dilaksanakan pada keesokan hari 26 hari bulan Mac ditangguhkan sehingga satu rayuan yang juga difailkan oleh pihak penduduk dapat dilupuskan dan dibicarakan terlebih dahulu sebelum tindakan pengosongan premis dilakukan oleh pihak pemaju. Alhamdulillah, untuk setakat hari ini mahkamah membenarkan sementara ya, supaya pengosongan premis tersebut tidak dilakukan oleh pihak peli mahkamah pada hari esok, di mana pihak-pihak peguam akan memfailkan affidavit jawapan dan juga affidavit balasan kami, dan satu bicara permohonan bagi permohonan hari ini akan dibicarakan secara keseluruhan pada 22 hari bulan 4 2025. Setakat itu saja saya boleh memberi sedikit maklumat lah tentang apa yang berlaku hari ini. Tapi ada yang dah diumumkan ni pun. Ada ke sebab yang setakat yang saya dimaklumkan, yang dalam pengetahuan saya adalah yang telah diumumkan. Tapi bagi permohonan hari ini adalah melibatkan hanya beberapa orang defendant sahajalah. Melibatkan berapa ya? Berapa defendant? Melibatkan 3 defendant, tapi melibatkan 4 unit strata flat, unit flat. Penduduk tu berapa orang? Penduduk terlibat keseluruhannya adalah 108 orang. Tapi yang membuat permohonan hari ini hanyalah 3 orang saja. Apa yang dah jadi dengan baki penduduk yang tak buat application? Mereka dah berpindah ke masih di sana ke macam? Saya difahamkan terdapat beberapa kategori lah penduduk yang kata ada yang berpindah, yang tidak mengambil apa-apa tindakan. Tapi setakat yang 3 orang dependent ni, ada yang masih tinggal lagi di situ dan juga barang-barang mereka masih lagi ada dalam rumah tersebut. Permohonan sebenarnya melibatkan apa ya? Permohonan adalah untuk menangguhkan tindakan pengosongan premis. Sepatutnya tindakan tersebut perlu dilakukan pada hari esok lah. Kita nak tangguhkan sebab kerana ada rayuan yang dikemukakan di Mahkamah Rayuan Putrajaya. rayuan tu merupakan apa? Rayuan permohonan yang mengatakan bahawa tindakan pihak pemaju mendapatkan pemilikan ke atas unit strata tu dilakukan secara salah. Tetapi pihak-pihak tidak memihak lah. Sebelum ni keputusan Mahkamah Tinggi tidak memihak kepada penduduk. Jadi penduduk telah memfailkan satu rayuan lah di Mahkamah Rayuan. So status kat Mahkamah Rayuan tu apa dia tu? Statusnya masih lagi dalam sebutan, belum lagi dibicarakan, belum ada tarikh lagi untuk dibicarakan. Belum ada tarikh apa lagi. Ya. Bila yang di Mahkamah Rayuan tu bila tu file? Okey, pihak kami telah memfailkan notis rayuan di Mahkamah Rayuan pada 27 Januari 2025 dan sebutan kali pertama untuk review adalah pada 28 April 2025. Keputusan High Court tu bila tu? Keputusan High Court sebelum ini, kalau tak silap saya lah, perintah sebelum ini ialah pada 15 hari bulan November, yang di mana mereka mengambil tindakan untuk pengosongan premis tu. Maksudnya yang keputusan Mahkamah Tinggi tu untuk mengosongkan lah ya Pak? Ya, pengusiran. Maknanya di Mahkamah Tinggi penduduk kita kalah lah dekat Mahkamah Tinggi, so dia file rayuan dekat Mahkamah Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi. Ya, betul. Depan hakim siapa yang ini dekat High Court? Depan hakim siapa? High Court yang penduduk sebelumnya, Yang di depan yang ada Datuk Akhtar Tahir. So hari tu yang High Court punya dia perintahkan 108 untuk pindah semualah. Ya. Okey. So yang buat rayuan hanya 3 penduduk melibatkan 4 unit. yang duduk di strata flat. Ya, betul. Hari ni dengan siapa yang
Tuan Muhammad Ashraf bin Muhammad Kamal. Kalau tak silap saya, Muhammad Ashraf. Itu saja. Dia ada bagi date tak? Select. Ke dia memang Untuk bicara permohonan hari ini adalah pada 22 hari bulan 4 2025. Terima kasih. Jadi Puan, yang 22 hari bulan 4 ni yang dekat COA lah. Di sini. Okey. Tapi kalau tak ada apa-apa lagi dekat rayuan sana, kena maklum pada di sini lah. Kalau tak ada apa-apa lagi pergi di rayuan. Kalau tak ada Di Mahkamah Rayuan kita belum lagi dapat tarikh untuk bicara. Yang ini ya. Sebab ini untuk stage je. untuk stay. Ya. Terima kasih. Terima kasih.